Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, sekarang ni mulakan rutin harian pagi. Ini Isnin pagi. Sekarang ni hujan pula pagi ni. Alhamdulillah. Rahmat pagi kita dapat hujan renyai. Ni tak lepas lah hujan renyai. Cantik. Pemandangan pun cantik. Sekarang ni saya berada di Jalan Midland. Pertengah Midland apa? Pertengahan tanah. Dulu namanya Midland lah. Sekarang ni Jalan Gunung Pulai, Pekananas Gunung Pulai ke Kulai. Ni kawasan BDCO, lori besar ni. Bahaya ni. Okay, kita berhati-hati. So kalau nak tengok view aku memandu melalui Jalan Gunung Pulai macam ni lah. Tapi ni hujan Biasa kalau pagi pun view lawa. View yang ada matahari tembus-tembus pokok tu, berkabus. Memang cun. Tapi tak apa, pagi ni kita layan view hujan. View hujan yang cantik. Jalan ni sebenarnya dah patut jadi 2 lane lah. 4 lane dua-dua kan. Sebab banyak sangat kenderaan dan lori yang lalu kat sini. Tengok hujan sangat-sangat lebat. Boleh memandu kat sini tapi kena hati-hati. Fokus, jangan main telefon, jangan merakam waktu memandu. Kena fokus. Kalau merakam tu pegang aja, jangan tengok dekat kamera. Pegang aja handphone tu, jangan pergi tengok skrin. Pergi tengok memandu macam biasa. Tak payah, jangan rakam lah, tak payah lah. Aku beli dashcam kalau pacak ke depan ni je dah. Jangan merakam macam ni. Bahaya So ni kawasan Quarry. Quarry. Dan kawasan ni dah habis rasa kena tarah. Belum habis lah, ada mungkin lagi 7 keturunan dia orang untuk makan. Lori, 4 lori besar-besar. Lori, kereta banyak. Sepatutnya dia besar macam depan ni, 4 lane. Baru selamat. Hujan lebat lah Kulai ni. Nampak gelap tu depan tu. Alamak, Ford Ranger ni tak ada auto cruise pula. Susah nak merakam. Kalau bawa kereta yang satu tu, kita set je auto cruise, dia mandu, kita boleh lepas tangan, boleh lepas minyak. Hujan lebat ni. Lebat. Ni data center baru YTL. Aku tengok ada macam solar je dalam tu. Dia generate tenaga dulu, baru dia bangunkan bangunan. Okay, sepatutnya dia 2 lane macam ni besar. Ni dah masuk balik 1 lane. Okey lah, sedikit saja vlog aku pada hari ni. Hari ni adalah berapa bulan ni? 22 Jun 2026. So hari ni aktiviti rutin harian seperti biasa. Pulang pergi ke tempat kerja. Tapi biasa aku tak lalu sini, aku lalu Lucu. Sebab hari ni kawasan site aku mengalir ke sana, jadi aku terpaksa lah lalu sini. Kita akan naik highway juga sekejap lagi. Highway Lebuh Raya Kulai. Tadi aku tengok map dah memang jam. Tak boleh buat apa, memang kita terpaksa lalu je lah. So lepas ni Alhamdulillah Ford Ranger, bukan Ford Ranger, 4 wheel akan bersepah di atas jalan raya. Sebab minyak dah ada subsidi. Tapi kita tak tahu subsidi berapa liter dia bagi kan. So kita bersyukur je dengan nikmat yang telah diberi ni. Bersyukur Okay, aku nak end video dulu. Kita nak fokus memandu. So ini adalah vlog aku hari ni, 22 Jun 2026. Aku memandu di Jalan Gunung Pulai untuk menuju ke kawasan Tiram. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.